Pernahkah anda terfikir mengapa setiap individu mempunyai bau badan yang unik, seolah-olah ia adalah cap jari genetik yang tidak kelihatan? Adakah ia hanya soal kebersihan peribadi? Atau adakah ada kod rahsia yang lebih dalam dan rumit tersembunyi di sebaliknya, yang mempengaruhi siapa kita pilih untuk mencintai? Penemuan saintifik moden telah mendedahkan bahawa bau badan kita sebenarnya adalah satu bentuk komunikasi biologi yang kompleks, dipancarkan oleh gen-gen tertentu yang dikenali sebagai Major Histocompatibility Complex atau MHC. Gen-gen ini merupakan komponen kritikal dalam sistem imun badan kita, bertanggungjawab untuk mengenal pasti dan melawan penceroboh asing. Lebih mengejutkan lagi, penyelidikan telah membuktikan bahawa kita secara tidak sedar tertarik kepada individu yang mempunyai set gen MHC yang berbeza daripada kita sendiri. Tarikan bau ini bertujuan untuk memastikan keturunan kita akan mewarisi kepelbagaian imun yang lebih luas, memberikan mereka kelebihan daya tahan terhadap pelbagai penyakit. Jadi, bau badan anda sebenarnya adalah panduan evolusi yang membisikkan tentang pasangan hidup yang ideal.